Tap-tap lah dulu, share kalau boleh, supaya geng-geng kita yang lain boleh join. Yang mana belum follow tu follow. So bila next live nanti boleh dapat notification lah. Yang mana tak pandai edit video tu, yang tak pandai nak buat video AI, hari pagi ni kita belajar. Ni kartun Papa Zola. Papa Zola ni kita ambil gambar daripada Google. Lepas tu kita convert lah jadi video. Masukkan prompt dekat ChatGPT dan dapat hasil lah video ni. So tapi dalam sejam lebih ni kita akan belajar cara buat video AI. Okay, yang ni video parody. Geng affiliate yang buat video AI okey ke tu? Grok dah tak boleh guna kan? Ni mana geng-geng Grok yang biasa buat Grok tu tengah stres lah ni. Sebab tak boleh masuk Grok kan. Nak buat video AI free, nak masuk Grok dah tak boleh. Tapi kalau yang pandai guna VPN tu boleh akses ke Grok. Tapi yang ni saya guna ChatGPT dengan prompt kat ChatGPT, lepas tu guna Google Flow. Ataupun Google Gemini pun boleh. Antara dua ni boleh guna sebab dia saya guna yang free je, yang trial untuk sebulan. Okey, yang tak pandai edit video pun boleh buat video AI ni. Mudah aje. Yang malas tu sebenarnya paling sesuai guna video AI ni. Tekan-tekan, lepas tu masuk dah prompt dekat ChatGPT, tanya kat ChatGPT, masukkan prompt ke Google Gemini dengan atau Google Flow, dah dapat video 8 saat ni. Tanpa guna kamera, tanpa lighting, tanpa malu-malu. Segam apa yang mana malu nak tunjuk muka tu, memang sesuai buat video AI ni. Kat sini siapa yang dah biasa buat video AI? Cuba tap 1. Saya nak survey sikit. Ada tak? Tapi kebanyakannya dah biasa guna ChatGPT kan. ChatGPT biasa guna. Kalau yang Google AI untuk Google Flow, Gemini ni mungkin tak ramai lah. Tapi tak apa, saya akan tunjuk cara yang mudah lah nak buat video AI ni. Okey, kita pergi next slide. Siapa yang sesuai guna video AI ni? Yang seller TikTok memang sesuai lah. Yang biasa guna beg kuning tu kan, nak beli sampel bagai baru boleh buat video tu pun tak payah beli sampel. Tak payah cari sampel, just masuk prompt dekat ChatGPT. Contoh kita nak jual baju kan, ambil gambar dekat seller tu, masuk dekat ChatGPT, kita type prompt, minta apa yang kita nak, jadikan model memperagakan baju ke kan. Nanti dapatlah, kita boleh masukkan skrip, boleh masuk dialog. Kalau yang agent produk pun sesuai juga. Yang mana coach, cikgu si rumah pun sesuai. Macam cikgu bolehlah untuk buat animasi kartun ke apa kan untuk anak murid dia. Yang tak nak tunjuk muka pun paling sesuai. Yang mana malu-malu tu guna video AI je. Tak payah nak buat video muka sendiri. Tapi nak masuk muka sendiri boleh. Kita masuk muka kita, image kita, jadikan model bergerak macam ni. Nak buat konten cepat dan konsisten pun sesuai. Tak payah guna laptop mahal biasa pun boleh. Guna phone pun boleh. Nak guna tab pun lagi boleh. So tools apa yang kita akan guna? Kita akan guna ChatGPT. Biasa dah ramai yang guna ChatGPT ni kan. Dia macam kawan kita untuk berborak lah. Kita tanya dia jawab, tanpa bosan. Sekarang ni dah advance lah ChatGPT ni. Kalau kita cakap bersuara pun dia akan cakap balik balas bersuara. Nanti saya tunjuk. Sebab sekarang ni ChatGPT tengah buat promotion free untuk sebulan. Kita boleh bagi pakai dia punya tools yang mana ChatGPT 5.2 rasanya. Lepas ChatGPT ni kita buat prompt arahan kat ChatGPT, kita masuk ke dalam Google Flow dan Gemini. Lepas tu kalau nak lagi cantik video tu, kita edit dekat CapCut atau dalam TikTok lah. Mudah je. So dua Google Flow dengan Google Gemini, dia adik-beradik sebenarnya. Dia dalam satu platform bawah Google. Kalau kita subscribe OpenAI tu, kita akan dapat dua ni, Google Flow dengan Gemini. So dua platform ni untuk buat video AI. Kita akan dapat kalau kita subscribe yang cuma sebulan tu, kita boleh buat dalam 150 video. Free je. Kita sekarang ni saya guna yang free je. Yang Google Flow dengan Gemini free,
ChatGPT pun saya free. Guna yang free je, tak payah yang berbayar. Nanti saya tunjukkan macam mana. So yang tadi kan yang free sebulan ni, kita tak payah guna berbayar, tak apa. Tapi episod dah mahir, kalau nak guna yang official pun boleh, nak guna yang underground RM30 setahun pun boleh. Nanti saya tunjukkan cara dia macam mana. So game plan untuk video AI ni, dia 8 saat je dekat Google Flow dengan Gemini. 8 saat video saja kita boleh buat. Dia bagi 8 saat saja. So teknik dia, kita guna formula ni lah. Yang 2 saat pertama kita guna hook, lepas tu aksi 4 saat, aksi 2 saat CTA. Buatlah. Kalau hook tu mungkin kita ada something yang attraction kan, lepas tu action dan CTA, call to action. Dan kalau kita buat TikTok affiliate untuk beg kuning, syarat dia minimum 15 saat. So kita combine lah 8 saat video dengan 8 saat video, jadi 16 saat. Dapat satu scene yang durasi 15 saat. Baru kita boleh post ke TikTok affiliate lah, beg kuning tu. Lagi selamat lah, tak kena violation kan. Kalau 8 saat, kemungkinan besar nak kena tu memang ada. Sebab ni syarat daripada TikTok sendiri. Alright, next kita tengok teknik yang saya biasa guna. Teknik yang pertama ialah teknik to video. Kita type lah kita punya arahan prompt dekat ChatGPT. Type apa scene dia, apa pergerakan dan apa dialog dia. So struktur yang betul biasa yang saya gunakan untuk video durasi 8 saat ni, kita masukkan karakter, masukkan umur dia, pakcik umur 50 tahun ke 60 tahun, bangsa Melayu kan, pakaian apa, pakai baju Melayu ke, pakai baju t-shirt ke, kita letak lah. Dan location letak dekat mana, contoh dekat taman bunga ke, dekat tepi pantai ke, dalam hutan pun boleh, dekat KLCC ke kan, boleh. Dan action letak apa pergerakan, letak satu pergerakan je. Kalau letak 2-3 nanti ChatGPT pening. Bukan ChatGPT pening, dia video untuk 8 saat ni kan pendek kan. So kita kalau boleh buat satu pergerakan je. Contoh macam sedang memandu ke, sedang naik motor ke, emotion letaklah, sedih ke, happy ke kan. Lepas tu masukkan kamera. Kita guna apa? Contoh biasa saya guna handheld kamera. Contoh kita guna phone kan, kita pegang kan, type handheld ataupun medium shot, slow zoom. Dialog terpulang pada kita lah, dialog yang viral, dialog yang ada yang meyakinkan kan. Kalau kita tak ada idea, type je kat ChatGPT tu, minta idea dialog atau skrip yang sesuai. Kita masukkan dalam 20 patah perkataan lah untuk durasi 8 saat ni. Dan kemudian kita letak negative prompt. Nanti saya tunjuk cara demo macam mana nak buat prompt ni, arahan di ChatGPT. Okey, yang ni contoh saya dah buatkan arahan. Saya buatkan seorang lelaki bersama wife dia lah, tengah dinner dekat restoran terkenal di berlatar belakang kan KLCC. Lepas tu dia pegang ayam goreng, wife dia pegang sudu, tengah makan. Kita tengok contoh video ni. Ini 8 saat saya guna text to video, arahan daripada prompt dekat ChatGPT masuk ke Google Flow. You nampak muda je, apa rahsianya? Rahsianya I amalkan Sacha Inci Oil plus vitamin E Dr. Nordin Darusha. Tap love. You nampak muda je, apa rahsianya? Rahsianya I amalkan Sacha Inci Oil plus vitamin E geng-geng lain boleh join. You nampak muda je, apa rahsianya? Semalam ramai juga yang join live saya. Tap love. Vitamin E Dr. Nordin Darusha. So yang ni nampak muda je, scene apa untuk rahsianya? 8 saat. Rahsianya I amalkan Sacha Inci Oil. Okey, yang ni kombinasi lah. Saya dah buat video saya sendiri dengan video AI tu, kombinasi. So jadi 16 saat kot. Apa kata mereka? You nampak muda je, apa rahsianya? Rahsianya I amalkan Sacha Inci Oil plus vitamin E Dr. Nordin Darusha. Cubalah. Pastikan DND original. Klik beg kuning sekarang. Apa Contoh rahsia? Okey, contoh yang kedua, text to video. Text to video yang ni dia punya situasi je dua orang, mak dengan anak lah dekat laman rumah, dekat rumah kampung, tengah menyapu sampah. Kita create lah situasi dekat ChatGPT tu, minta dia buatkan prompt. Ni contoh 8 saat. Macam Jamilah, tak penat
penat ke? Nak saya tolong? Tak pe, makcik hari-hari makan Moringa Plus Dr. Nordin Darus. Ini saya buat untuk Cik Jamilah, beg kuning tak saya penat untuk ke? Nak saya tolong? Tak pe, promosikan makcik hari-hari suplemen makan D&D Moringa Dr. Plus. Nordin Darus. Makcik Jamilah. Yang ni untuk scene yang kedua lah. Saya dah buat 2 scene, jadi panjang, jadi 16 saat lah untuk saya letak dekat beg kuning. Untuk durasi 15 saat tu requirement daripada TikTok minimum 15 saat. Makcik Jamilah, tak penat ke? Nak saya tolong? Tak pe, makcik hari-hari makan Moringa Plus Dr. Nordin Darus. Patutlah bertenaga semacam je. Pastikan yang original. Klik beg kuning tu sekarang. Sarah cubalah makan. Makcik Jamilah, tak penat Tengok, ke? pasal Nak tak saya ada burung tolong? terbang, lepas tu ada ayam kat belakang tu dengan berlari kan. Itu saya letak dekat prompt, minta kat prompt lah ChatGPT supaya video ni nampak real. Sarah cubalah Tu ada makan. ayam bergerak kan. Makcik Jamilah, tak penat Makcik ke? tengah Nak saya menyapu. tolong? Lepas tu dia pegang bunga ros. Kita create lah apa karakter yang kita nak. Semacam je. Itu contoh. Lepas tu ada lagi teknik kedua ialah frame to video. Nanti saya akan tunjukkan juga yang ni. Yang ni kita guna gambar statik. Lepas tu masuk ke Google Flow Gemini untuk dapatkan gerakan hidup. Jadikan video lah. Kita kena nak konsisten muka tu, kita letak gambar yang statik ni. Kalau boleh muka tu menghadap depan lah. Supaya karakter tu dia konsisten je kalau kita buat dua scene. Pastikan umur, bangsa hingga muka tak berubah lah. Dan kalau kita nak bagi prompt pun, kita bagi arahan gerakan kecil lah, macam pegang botol, pandang kamera. Itu untuk dapatkan karakter yang konsisten. So contoh yang ni contoh saya buat video AI untuk saya jual stevia dekat beg kuning saya. First kali saya carilah gambar stevia, botol stevia ni dekat seller punya shop, TikTok shop kan. Ambil dia punya satu gambar, lepas tu masuk dekat ChatGPT, minta prompt, minta arahan daripada ChatGPT untuk hasilkan gambar seorang wanita cantik pakai baju pink, berhijab, sedang pegang botol stevia ni. Itu masuk dekat Gemini atau Google Flow untuk generate image lah. Bila kita dah dapatkan image macam ni, yang kita pilih yang macam ni kan, dapat ni, lepas tu kita minta buatkan prompt dekat ChatGPT, mintakan prompt untuk hasilkan video macam ni. Kita masuklah guna apa? Guna formula tadi. Yang ni. Atau yang first tadi kan, text to video tadi. Masukkanlah karakter, umur, location. Kita boleh minta dekat ChatGPT. So hasil dia yang ni lah. 100 kali penggunaan. 1 titik sama dengan 2 sudu gula. Tak perlu lagi sukat pengambilan gula atau risau kalori. Stevia Drops ni ada 800 titis dalam satu botol. Cukup untuk 400 kali penggunaan. 1 titis sama dengan 2 sudu gula putih, tapi lebih sihat tanpa kalori. Betul tu. Packaging saiz poket je. Mudah dibawa ke mana saja. Nak harga promosi? Klik beg kuning sekarang. Okey tak? Okey kan? Kita tak payah nak upah apa influencer ke, nak panggil artis buat video kita, ataupun kita nak rakam kita punya muka sendiri kan. Kita ambil je gambar stevia ni, satu botol ni dekat seller TikTok tu. Lepas tu masuk kat ChatGPT, minta prompt, masuk ke Gemini atau Flow untuk generate image ni. Lepas tu minta prompt lagi dekat ChatGPT, bagilah scene macam mana situasi je, duduk dekat mana, dekat kafe tengah pegang botol stevia ni kan. Lepas tu kita bagi arahan je, action dia. Lepas tu skrip pun kita boleh tanya dekat ChatGPT, dan masuk ke Flow, generate video ni. Simple je, tak payah pening-pening. Okey, next contoh saya ada ni yang saya baru buat kemarin. Yang ni untuk produk sambal nyet lah. Sambal nyet, rendang nyet berapi. Teknik yang sama macam tadi, masuk ke ChatGPT, jadi create dia punya image ni kan, dekat seorang lelaki tengah camping dekat hutan. Belakang dia nampak kemah dan sungai, dan ada seekor kucing teman dia untuk masak nasi. Macam tu lah saya create lah apa situasi tu. Kalau kita tak ada idea, tanya je kat ChatGPT, bagi idea, contoh yang menarik kan. Lepas tu masuk ke dalam prompt tadi, ke dalam Flow atau Gemini, dan terhasillah video ni. Yang ni saya dah combinekan 8 saat 2 scene 8 saat jadi 16 saat untuk saya masukkan ke dalam TikTok affiliate punya beg kuning lah. Kita tengok jap. 1, 2, 3.
Camping tapi nak makan sedap macam kat rumah. Masak rendang kat hutan ni bukan senang weh. Perut dah lapar, api kayu pun dah nak habis. Aku tahu korang pernah rasa benda ni. Sebab tu aku bawa rendang nyek berapi. Makan dengan nasi panas, rasa memang mantap. Tak pedas sangat, ready to eat, rasa macam masakan rumah. Aku dah try, memang sedap. Klik sekarang, camping terus padu. Camping tapi nak makan sedap macam kat Menarik rumah. Masak rendang Simple kat tapi hutan ni bukan menarik. senang weh. So saya Perut dah masukkan lapar, karakter api kayu pun dah nak habis. karakter Aku tahu kedua, korang pernah rasa kucing benda ni, Sebab tu aku sebagai bawa rendang nyek berapi. teman Makan pada dengan lelaki nasi ni. panas, rasa memang mantap. Tak pedas sangat, ready to eat, rasa macam masakan rumah. Aku dah try, memang sedap. Klik sekarang, camping terus padu. Camping tapi nak makan sedap macam kat rumah. Masak Macam rendang kat muzik hutan tu ni kita bukan boleh senang, weh. tambah Perut dah dekat lapar, TikTok api kayu pun atau dah nak CapCut. habis. Aku tahu Macam ni korang saya pernah guna rasa benda ni. TikTok. Sebab tu aku bawa rendang Saya nyek berapi. Makan dengan guna TikTok dekat editing tu kan. Kita masuklah sound yang viral. Jadilah macam ni. nasi panas, rasa memang mantap. Tak pedas sangat, ready to eat, rasa macam masakan rumah. Tapi Aku dah karakter kucing ni memang menjadilah dia macam bagikan video tu nampak real. try, memang sedap. Klik sekarang, camping terus padu. Camping Last kali CTA lah untuk clickbait kuning. First tadi saya buat macam hook kan. tapi nak makan sedap macam kat rumah. Hook dia Camping tapi nak makan sedap macam kat rumah. dia punya ayat lah, camping macam masak kat rumah. Lepas tu description lain tu kita buat lah ataupun minta ChatGPT buatkan. So ada lagi tak contoh video yang lain? Tak ada lah, tapi saya akan buat demo macam mana nak buat video AI ni. Mudah je. So pagi ni saya baru subscribe percuma dekat ChatGPT. Kita pergi dekat ChatGPT ChatGPT yang ni saya guna sekarang ni. ChatGPT tengah offer untuk trial sebulan percuma, guna yang 5.2 punya. Yang 4.2 ni kita boleh bercakap dengan ChatGPT. Kita tanya dia jawab, Okey, contoh saya baru je subscribe untuk sebulan percuma dekat ChatGPT ni. Dia tengah ada promosi sekarang ni. Tekan kat sini saya panggil ChatGPT ni Maya. Dia teman-teman saya berborak lah. Hai Maya, pagi ni aku tengah buat kelas coaching untuk mengajar cara buat video AI yang mudah. Boleh kau bagi tahu apa yang tanya khabar dekat kawan-kawan aku. Pagi Zul, boleh tak ada masalah. Jadi untuk buka kelas coaching tu, kau boleh cakap macam ni. Hai semua, selamat pagi. Hari ni kita santai-santai je. Kita nak belajar cara mudah buat video AI. Khabar semua okey ke? Jom kita mula. Macam tu lebih kurang. Okey. Okey juga tu. Tapi pagi ni aku nak buat contoh topik yang menarik. Topik apa yang bagus untuk aku terangkan dekat kawan-kawan aku ni? Contoh parodi video ke atau video lawak ke? Bagi contoh. Oh, faham. Kalau macam tu, kau boleh pilih topik yang santai dan menghiburkan. Contohnya, ajar mereka cara buat parodi video pendek yang kelakar. Misalnya, tunjuk macam mana nak guna AI untuk buat video parodi situasi harian atau buat sketsa lucu yang boleh viral di media sosial. Jadi, topik tu lebih ringan dan kawan-kawan pun mungkin lebih terhibur. Okey, menarik juga tu. Boleh kau bagi contoh skrip tak untuk aku buat video 8 saat dekat Google View atau Google Gemini yang topik lucu lah, parodi topik lucu yang boleh viral dekat TikTok? Boleh sangat. Okey, contohlah kita buat skrip video 8 saat yang parodi ringan. Contoh skrip, bayangkan ada satu katak kucing yang macam host podcast. Dalam video, kucing tu cakap dengan suara serius tapi kelakar. Sekarang ni, kita nak bincang isu besar. Kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah? Lepas tu ada teks muncul bawah. Jawapan, sebab stokin tu ikut hati dia sendiri. Jadi kau boleh guna idea macam ni, pendek, kelata dan orang senang nak share. Okey Maya, kau buatkan skrip apa tu prompt video AI 8 saat untuk parodi ni. Baik, jom kita buat prompt ringkas untuk video AI 8 saat tu. Jadi macam ni prompt dia. Duration, 8 seconds. A talking orange tabby cat sitting in front of a tiny podcast mic, looking serious but funny. Dialogue, sekarang ni kita nak bincang isu besar, kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah. Text overlay, sebab stokin tu ikut hati dia sendiri. Style, humorous and lighthearted. Close-up shot, minimal movement. Guna je prompt ni dekat Google View atau Gemini dan nanti kau akan dapat video parodi yang pendek dan kelakar macam yang kita bincang tadi. Okey, nampak? Dia dah buatkan satu prompt untuk kita gunakan dekat Google Flow atau Gemini untuk hasilkan parodi lawak yang boleh viral lah. Ni contoh lah. Dia kata sekarang ni kita nak bincang isu besar. Kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah. Jawapan, sebab stokin tu ikut hati dia sendiri. Lawak ke tak lawak ni? Saya pun tak tahulah. Simple, close, minimal. Dia punya karakter tabby cat sitting in front. Okey, tabby cat ya.
sekarang ni kita nak bincang isu besar. Kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah? Jawapannya sebab stokin itu sendiri ikut hati diri sendiri. Lawak ke? Macam tak lawak je. Kita tanya dia balik. Maya, aku rasa macam tak lawak lah. Cuba kau buat skrip tu jadi lebih lawak untuk 8 saat durasi. Baik, jom kita tambah unsur yang lebih lawak sikit. Okey, kita ubah skrip macam ni. Bayangkan kucing tu dengan muka serius tapi suaranya ala-ala DJ radio yang over. Baik kata, selamat datang ke podcast paling penting, kenapa stokin selalu hilang sebelah. Lepas tu teks kat bawah muncul, jawapan Asmi, stokin ada kehidupan rahsia. Tambah bunyi kucing buat miau lucu di hujung. Jadi prompt dia, duration 8 seconds, scene an orange tabby cat acting like an over-the-top radio DJ in front of a mini microphone, dialogue, selamat datang ke podcast paling penting, kenapa stokin selalu hilang sebelah, text overlay, jawapan Asmi, stokin ada kehidupan rahsia, style funny and playful, camera, close-up shot with a slight comedic zoom. Dengan cara ni, vibe dia lebih lawak dan boleh buat orang gelak. Okey, betul ke tak betul nanti kita cuba. Okey, senang je. Apa Maya, ChatGPT ni dah bagi saya prompt yang simple dan mudah lah. Yang parodi kucing dekat podcast lawak lah. Dia cerita pasal stokin, kenapa stokin sebelah hilang kan. So teknik dia senang je, mudah je. Copy code tadi yang ni panggil Jason prompt. Copy code saja. Copy code. Lepas tu kita pergi ke Google Flow. Type saya nak guna Gemini lah. Google Gemini ya. Gemini. Type di Google Gemini akan keluar VO3 ni. Pergi dekat yang Google Gemini lah. Google Gemini. 3.1 view ni kot. Okey, dia masuk dah. Okey. Tadi kita dah copy prompt kan? Copy prompt, tekan kat bawah ni. Video. Dia akan masuk video lah. Kalau kita nak create image, kita tekan yang ni, nano banana ni, create image. Tapi sekarang kita nak buat video kan? Video parodi 8 saat tadi. Tekan create a video. Dan akan keluar video lah. Paste saja prompt tadi. Alright, dah paste tu, pergi dekat tepi ni, submit. So dia akan proses lah. Dalam seminit 2 minit dia akan dapat terhasil lah video tu. Macam tu. Simple je. Sementara nak tunggu dia generate video, kita tengok contoh-contoh yang dah saya buat lah. Semalam saya buat video parodi pasal bau busuk daripada BABI kan, isu semasa kan kecoh sekarang pasal kandang tu nak kena alih daripada Tanjung Sepat Kuala Langat tu ke Bukit Tagar kan, kecoh lah. So saya cuba buat parodi semalam yang ni. Bau busuk dari kandang buat orang tak tidur lena. Bau dia kuat sikit. Bau busuk dari kandang buat orang tak tidur lena. Tap belum. Bau dia kuat sikit. Bagi love kat saya supaya yang lain tahu saya nak buat live sekarang. Terima kasih. Yang ni parodi pasal kucing pasal kucing dengan pakcik ni lah. Tak puas hati dengan isu kandang di ABI tu kan, nak alih ke Bukit Tagar. Ini saya minta prompt dekat ChatGPT lah. Saya tanya ChatGPT idea apa yang sesuai kan. Dia siapkan skrip dengan situasi. Kalau anda semua ada idea yang menarik, type je. Okey, nampaknya kita punya video dah siap. Parodi kucing dekat podcast dengan parodi lawak pasal stokin hilang sebelah. Okey. Cuba bagi love sikit sebelum saya play ni. Belanja saya love dalam 500 ke 1000. Bagi love sikit. Lagi sikit, 500 saya play video parodi kucing podcast kita pasal stokin sebelah. Ramai yang lupa stokin tak kat mana kan. Menarik juga parodi ni. Harap boleh viral nanti kalau saya post dekat TikTok. Ada lambat sikit lah. Biasa laju je kan, 1000 sekejap je. Ni 500 pun susah. Okey, dah 500. Alright. Kita akan play video ni, parodi kucing podcast. 1, 2, 3. Sekarang ni, kita nak bincang isu besar. Kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah?
Sekarang ni kita nak bincang isu besar. Tak menjadilah. Manusia suka letak Sebab stokin tu ikut hati dia, ikut hati sendiri, tapi ejaan dia salah tu. Kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah? Tapi tak apa. Dia punya teks tu saya akan edit dekat CapCut atau TikTok lah. Sebab stokin tu ikut hati dia sendiri. Salah je. Kita nak bincang isu besar. Kenapa manusia suka letak stokin hilang sebelah? Sekarang ni kita nak bincang isu besar. Dia tak apa nak ni. Okey. Kita tanya Maya tu balik. Maya, apa video tadi aku generate, dia punya teks tak ikut lah. Kenapa tak ikut? Jawapan dia teks tu salah je. Kenapa? Cuba kau terangkan. Kadang-kadang memang boleh jadi juga isu macam tu, Zul. Kadang sistem AI ni dia tak render teks tepat 100% sebab mungkin ada glitch kecil atau formatting dia tak kena. Jadi kadang-kadang teks yang overlay tu tak keluar macam yang kita nak. Kau boleh cuba tweak sikit prompt tu atau tambah arahan yang lebih jelas untuk bahagian teks. Kadang-kadang cuba lagi sekali dah okey. Memang biasalah, AI ni kadang-kadang ada ragam sikit. Okey Maya, aku nak kau buatkan parodi yang sama juga podcast kucing tu, tapi kau tweak sikit bagi melawak lagi best lah. Buatkan yang prompt yang cantik dan jelas. Boleh. Jom kita tweak bagi lagi lawak sikit. Ini prompt yang dah diperkemaskan. Duration 8 seconds. Seekor kucing Odin Tabby yang comel duduk depan mikrofon podcast mini, muka serius tapi kelakar. Okey, hari ni kita nak cakap isu penting. Kenapa stokin manusia selalu hilang sebelah? Jawapan dia senang je. Text overlay, sebab stokin tu ikut hati dia nak pergi penggambaraan solo. Style lucu dan menghiburkan, close up comel pada kucing, ada sedikit gerakan kepala kucing yang kelip-kelip mata. Jadi dengan prompt ni, video tu akan ada vibe yang lebih kelakar dan punchline dia pun lebih jelas dan mengena. Selamat mencuba. Okey. Pandai si Maya ni. Tapi kita cuba. Mana tadi prompt dia? Hilang dah. Ini. Kita copy code tadi balik. Copy code. Masuk ke Gemini. Gemini kan. Lepas tu tekan video tadi kan. Tapi dah ada video. Tekan video. Masuk balik. Dan tekan submit. Dia akan generate lah. Sementara tu saya nak buat promo sikit. Kalau sesiapa yang berminat untuk join AI Academy, dia tengah buat promotion sekarang ni. Kalau kita join AI Academy ni, untuk join circle AI Academy ni, kita akan dapat belajar lebih mendalam lah, lebih advance. Macam mana nak buat video AI ni daripada yang asas. Ada 7 rasanya, 7 chapter video, rakaman video lah. Kita boleh belajar dekat video tu cara asas guna video AI. Lepas tu ada teknik-teknik advance lah. Nak guna untuk buat muka sendiri pun boleh. Nak guna untuk buat jual dekat TikTok kan, beg kuning tu. Lepas tu ada nak guna karakter yang nak maintain karakter yang sama untuk buat video panjang pun boleh. Lepas tu kita akan dapat group support. Lepas tu ada free ebook 100 prompt viral. Kalau kita tak ada idea, kita boleh guna prompt yang dia bagi ni. Ada 100 prompt yang viral. Lepas tu kita ada lubuk software di mana kita boleh beli Google Flow punya AI Pro ni untuk RM30 setahun. Bermakna dalam sehari RM2.50 je. Kita boleh buat video dalam 150 video. Yang ni berbayar lah kalau nak. Kalau tak nak, guna yang free macam saya guna ni lah. Free je. Guna untuk sebulan trial punya. Free. Kalau nak berminat nak join circle ni, klik dekat bio saya tu. Ada cara nak buat pendaftaran lah. Promosi dia 37 je. So akan dapat yang ni lah yang saya cerita tadi. Apa cara nak buat, nak guna akaun Google Pro yang mana, yang percuma tu kan. Cara nak subscribe. Lepas tu kita boleh akses untuk ebook percuma, ada group tele support. Lepas tu kita ada apa dekat FB punya community lah. So kalau dah sertai tu, akan dapatlah satu video-video chapter 1 sampai chapter 7 yang advance ni. Ini kalau berminat lah, nak belajar lebih lanjut. Yang saya tunjuk tu yang asas je. Yang asas pun dah okey, dah boleh buat video untuk beg kuning atau buat konten video dekat mana YT ke kan. Kalau kita nak buat sebagai content creator ke, atau nak buat konten dekat TikTok, tak ada idea, masuk je kat ChatGPT. Kalau kita tak ada idea, kalau kita malu nak tunjuk muka kan, guna ChatGPT dengan Google View
GPT-3 dengan Google Flow dengan Gemini ni. So dah siap. Cuba bagi saya 1000 love untuk saya tekan play. Belanja saya dulu. Cukup 1000 saya tekan play. Tap dulu kat skrin tu. Terima kasih. Next time saya nak try guna kucing warna lain lah. Warna putih ke, warna putih hitam ke kan. Asyik warna orange je. Dekat 1000 dah ya. Okey, kita tekan play lah. Kesian geng kita yang lain menunggu kan. Okey, cukup 1000. 1, 2, 3. Okey, hari ni kita nak cakap isu penting. Kenapa stokin manusia selalu hilang sebelah? Jawapan dia senang je. Sebab stokin tu ikut hati dia nak pergi pengembaraan solo. Okey, hari ni kita nak cakap isu penting. Kenapa stokin manusia selalu hilang sebelah? Jawapan dia senang je. Sebab stokin tu ikut hati dia nak pergi pengembaraan solo. Okey, hari ni kita nak cakap isu penting. Lawak lah juga. Tapi bagi saya tak lawak pun. Jawapan dia senang Tak apa. Tapi kita try post jugalah video ni dekat TikTok. Tengok apa hasil dia kan. Alright, next saya nak buat demo beg kuning untuk fashion. Saya cuba type lah. Yang baru kita create new chat. New chat. Lepas tu kita tanyalah ChatGPT ni. Saya nak buat kejap ya. Saya nak buat beg kuning untuk baju kurung. Saya dah ada masukkan dekat saya punya showcase tu untuk baju kurung. Saya akan buat video 8 saat untuk baju kurung. So tadi dia punya ni kena ada ni lah prompt 8 saat untuk video AI. Kita masuk scene. Tapi kena ni lah, kena buatkan baju tu ni. Kita masukkan gambar baju yang tak ada model kan. Contoh baju yang ni saya dah save tadi, baju. Masukkan baju kosong ni supaya ada model memperagakan kan. Yang ni baju kosong ni kan. Baju patung ni tapi nak model tengah pakai baju ni, dia akan memperagakan baju ni. Sebelum tu kita jadikan image dulu. Kita minta dekat ChatGPT mana ya? Buatkan gambar, ataupun kita boleh minta ni lah terus masuk dekat ni lah, try kita masuk dekat Google Flow terus. Pergi dekat Google, type Flow AI. Flow AI, ambil yang bawah ni. Ni yang warna purple ni. Google Labs Flow ni. Klik. Masuk Google Flow, tekan create with Flow. Okey, tekan new project. Lepas tu klik dekat sini, ambil create image. Kalau create image ni dekat Flow percuma je, kita boleh buat 4 gambar. Nak buat gambar percuma dekat Flow. Tekan create image. Lepas tu tekan plus ni, masukkan gambar baju yang ada kepatung tu kan. Yang ni saya dah save tadi. So open, upload gambar tu. Lepas tu kita crop sikit lah. Kita nak buat vertical kan, portrait dekat TikTok. So kita adjust sikit lah. Masukkan gambar ni. Ngam sikit lah. Boleh lah tu. Crop and save. Dia upload dulu. Lepas upload kita bagi prompt lah. Seru sikit lah pagi ni. Internet saya seru sikit lah. Ok, dah masuk. So dah masuk upload. Lepas tu pergi kat ujung ni, kita pilih output 4. Untuk gambar 4. Ni percuma lah. Untuk gambar percuma 4. Tak kisah 4. Paling maksimum paling banyak 4. So portrait tadi guna nano banana kan. Lepas tu kita masukkan prompt. Besar sikit. Prompt dia buatkan gambar baru besar pula. Buatkan gambar seorang wanita
wanita Melayu umur dalam 20-an lah, 20-an, 20 tahun. Melayu cantik lah, Melayu cantik. Tak nak respon lah, dia dah hang. Flow is currently experience high demand. High demand pula. Patutlah dia slow. Pasal okey, tak apa, kita refresh balik. Tak boleh lah. Pagi ni orang banyak guna, kita guna Gemini lah. Gemini tadi kita masuk Gemini new chat. Lepas tu create image. Minta dia buatkan gambar seorang wanita Melayu cantik, umur 20 tahun, hijabi, pakai baju seperti gambar yang dilampirkan, buatkan gambar. Dia berada di studio ke dekat lain lah, tempat lain lah, di mana lah, dekat taman cubalah dekat yang menarik, dekat kafe lah. Kafe ada orang minum pula kan. Buat dekat ni taman, dekat taman ke cantik? Boleh lah, taman bunga lah. Cuba taman bunga. Contoh ya. Buatkan gambar seorang wanita Melayu cantik, umur 20 tahun, hijabi, pakai baju seperti gambar yang dilampirkan. Dia berada di taman bunga. Pastikan gambar terang dan cantik. Pastikan gambar baju 100% sama seperti yang saya upload tadi. Kita tak masukkan gambar kan, masukkan balik gambar, upload gambar baju tadi. Okey, alright, tekan submit. Minta Gemini buatkan seorang wanita Melayu umur 20 tahun, hijab, pakai baju seperti yang dilampirkan. Dia tengah proses. Tunggu dalam seminit 2 lah. Tu dah siap dah. Baju pula kan. Nampak? Jadi tak? Sama tak baju dia? Sama kan? Sebiji kan? Pattern okey. Petak-petak, lepas tu ada bunga. Bawah tu ada render-render sikit. Pakai kasut buta je match dengan baju lah. Pegang bunga. Comel juga kan? Umur 20 tahun. Hijab dekat taman bunga. Okey, kita download gambar ni dulu. Klik hujung ni. Tekan download. So okey, dah jadi kan? So kita balik ke ChatGPT. ChatGPT minta prompt. Minta prompt. Kita nak buat video gambar tadi bergerak kan. Upload gambar yang kita dah edit dekat Gemini tadi. Gambar wanita cantik tadi kan. Okey, lepas tu masukkan prompt. Prompt dia kita ni lah. Minta ChatGPT buat video 8 saat wanita ni sedang memperagakan baju. Okey tak? Bro, buatkan prompt. Buatkan prompt video AI 8 saat in English JSON format dialog kita nak minta dia buatkan dialog lah. Saya tak pandai nak tak ada idea. Kita minta dia idea dialog. Bagi idea dialog. Wanita ni bercakap dalam bahasa Melayu Malaysia. Gunakan
gunakan format ni. Format dia saya nak bagi skrip tu lebih cantik, tapi saya tak ada idea kan, tak ada idea format apa yang sesuai. Kejap ya. Guna skrip viral, skrip format ni. Saya minta dia ni, tak hook agitate problem agitate, lepas tu relatable, solution, benefit, CTA. Contoh CTA saya nak ni lah, apa, klik back kuning sekarang, contoh lah kan. Lepas tu gunakan script format. Bagi idea dialog monitor ni bercakap dalam bahasa Malaysia, gunakan script format. Lepas tu saya masukkan negative prompt siap-siap. Saya nak video ni yang cantik lah, tak nak silap-silap. Saya masukkan negative prompt. Saya ada copy ni, copy paste lah. Saya dah ada, saya copy paste je yang ni, negative prompt je ni. Pastikan karakter cakap dialog, lip sync tak lari, on point, no background music. Lepas tu no tag, no subtitle, no logo edit. Minta dia cadangkan skrip. So okey, dia dah buatkan, siap skrip. Okey, skrip dia nak nampak elegan sekali sarung. Kadang baju lawa tapi tak selesa dipakai lama. Panas keras buat badan nampak tak cantik. Perempuan faham benda ni kan. Yang ni potongan kemas kain lembut, terus nampak ayu dan yakin. Klik back kuning sekarang. Harap-harap dia cukup lah. Macam panjang je kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Macam panjang je kan. Pastikan pastikan skrip cukup untuk video 8 saat. Minta dia check balik. Kadang-kadang dia cakap tak habis kan, sebab 8 saat kan, dia punya teks skrip panjang. Ini mesti diketatkan bulletproof 8 saat. Ayat pendek, natural, orang bercakap, bukan baca skrip. Okey. Nak nampak elegan sekali sarung, tapi banyak baju tak selesa. Panas keras buat rimas. Perempuan mesti faham. Yang ni kain lembut, potongan kemas, terus ayu. Klik back kuning sekarang. Kita kira dulu berapa patah perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey kot. Kita potong yang koma ni, nak pastikan dia ni. Tapi tak apa, kita copy kod terus. Copy pergi dekat Gemini. Tadi Google Flow ada masalah kan. Tekan yang plus ni, masukkan balik ke gambar monitor cantik ni. Lepas tu paste je prompt tadi. Paste prompt, kita check balik. Saya nak buang koma ni, takut tak cukup dia punya ni. Okey, buang yang koma ni. Kalau koma ni nanti dia cakap panjang kan, kita nak cakap dia laju sikit supaya tak tertinggal skrip tu. Okey, terus send lah, submit. Tekan submit. So dia akan proses daripada gambar yang statik ni menjadi video. Gambar wanita ni kan, dekat taman bunga, daripada gambar dekat patung tadi, jadikan image gambar yang ada model dekat taman bunga. Lepas tu kita masukkan prompt untuk skrip dia bercakap dan memperagakan baju tu. Tunggu. Sementara kita nak tunggu video ni, dia text time dalam 1 to 2 minutes. So saya nak buat promo sikit. Kalau sesiapa yang berminat untuk join AI Circle ni, banyak kelebihan dia. Kita akan dapat 6 modul tutorial, ada group support, dapat free lagi prompt video viral. Kalau kita tak ada idea nak buat video, kita boleh guna 100 prompt ni.
Dan ada lubuk software, kita boleh guna software murah lah yang dia sediakan, ataupun kita boleh guna free trial macam saya guna ni untuk sebulan. Kalau dah habis kita boleh renew balik guna Gmail yang baru. Kalau yang berminat, pergi dekat saya punya bio ni, ada link dia ada bio tu kan, yang tersebut kan. Nanti kadang-kadang sensitif TikTok ni. Kejap ya, Bau dia kuat sikit. pergi dekat sini, kat bio saya, klik yang on page tu, open landing page ni. So dia akan terangkanlah apa kelebihan, cara-cara, contoh-contoh yang video yang dia dah buat. Lepas tu adalah macam ni testimoni pengguna kan. Abang ni umur dah dekat 60 dah, pun pandai buat hasil daripada guna tutorial ni. Promo sekarang 37 je. Sekarang 37. Sebelum ni ada yang beli 70, ada yang 90, tapi HQ BRT dia bagi early bird ni 37 je, special offer, sekali bayar je, one time payment, kira sekali bayar lah. Dapat apa? Dapat group support, dapat video tutorial, lepas tu kita boleh jadi affiliate, commission tinggi dalam 80% dengan lubuk software. Tekan je bawah ni, klik ni, RM37. Daftar sekarang sebelum kuota tamat. Yang mana berjaya dapat RM37 tu kira untung lah. Ada yang dapat RM70, ada yang RM100 kan. Ramai apa yang dah join, dalam 9,000 rasanya member dekat grup Tele ni. Kita boleh tengok hasil-hasil kerja daripada team member. Ni grup support dekat Tele, kita tengok hasil kerja AI. Banyak contoh-contoh yang menarik lah. Macam ni contoh. Nenek, hidup sekarang susah lah, semua mahal. Zaman nenek dulu, susah tu makan nasi dengan garam je. Nenek, hidup sekarang susah Tak jadi semua nenek mahal. pula bercakap. Contoh lagi kalau kita tak ada tak tahu, kita tanya. Nanti ada team member atau admin akan tanya, balas kita punya pertanyaan lah. Ni contoh animasi pun boleh, kartun. Contoh apa lagi? Contoh video jual baju kot ni. Wah, baju ni memang lawa. Material pun best. Klik link kat bawah kalau nak dapatkan. Contoh-contoh team member yang buat lah. Ni contoh sketsa kot nenek. Mana pergilah si Aiman ni? Dah dekat maghrib pun tak reti nak balik. Main basikal sampai tak ingat dunia. Ni macam filem pendek lah. Kalau nenek jumpa kau, tahulah apa nenek nak buat kat kau. Bertuah betul korang ni. Kau lupa kat sini. Ada basikal ajak pula. Nanti kau aku dapat kau. Siap dah kau. Korang belum kenal lagi nenek ni. Hebat ni. Champion lumba basikal peringkat sekolah-sekolah daerah Benut. Rasakan. Ciumlah bau tayar basikal ni. Logik tak logik? Nenek berlumba pula. Tapi ni rasanya dia bagi nasihat ke? Daripada korang buang masa buat benda macam ni, lagi baik bagi nasihat dekat budak-budak Ingat pesan nenek ni. Nenek nak sambung race dulu. Okey juga kan? Video bernasihat. Apa lagi ya? Banyak ni dia orang letak video macam-macam video. Ni video jual baju. Baju ni simple je, tapi terus nampak premium. Nak nampak kemas dan confident? Ini jawapannya. Baju ni simple je. Banyak lah. So yang mana nak join affiliate ni pun boleh buat duit. Contoh ada team member yang dah cecah sampai 4K, 5K. Ni contoh. Ada yang cecah baru sebulan buat dah dapat 7K, 8K. Ni kalau yang rajin lah kan. Ada yang sampai 84K, 5 angka, 35, 20K. Gila punya income lah kira sebulan kan. Ada yang makan seminggu pun dah dapat 5K. Ikutlah. Kalau yang rajin tu. Kalau yang nak join affiliate AI Academy ni, boleh klik dekat saya punya bio tu. So kita punya video dah siap. Sementara saya nak play ni, boleh belanja saya tak 1.5k, 1005k like. Tekan tap sebelum saya play, tekan play. Belanja saya love. Cukup 1.5 saya tekan play ni. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Nanti saya jawab. Semalam ramai yang bertanya, ada yang saya tak sempat nak jawab. Okey, dah cukup 1.5. Terima kasih. Kita tekan video ni, kita play Boleh besarkan tak? Macam tak nampak je. Tekan je lah kot. 1, 2, 3.
Harap-harap Nak nampak elegan sekali sarung, tapi banyak baju tak selesa. Panas keras buat rimas, perempuan mesti faham. Yang ni kain lembut, potongan kemas terus ayu. Klik beg kuning sekarang. Next. Nak nampak elegan sekali sarung, tapi banyak baju tak selesa. Panas keras buat rimas, perempuan mesti faham. Yang ni kain lembut, potongan kemas terus ayu. Klik beg kuning sekarang. Next. Nak nampak elegan sekali sarung, tapi banyak baju tak selesa. Panas keras buat rimas, perempuan Terima mesti kasih faham. yang Yang ni kain send lembut, gitu. potongan kemas terus ayu. Yang Klik mana beg belum kuning sekarang. follow. Next. Nak nampak elegan So sekali bila sarung, next tapi banyak live baju tak selesa. saya Panas keras buat rimas, perempuan mesti faham. Yang ni dapat kain lembut, notification potongan lah. kemas terus ayu. Klik beg Yang mana kuning tak sekarang. sempat Next. Nak tengok nampak video elegan sekali saya sarung, tapi banyak baju apa tak saya selesa. punya Panas keras buat rimas, tutorial perempuan tadi. mesti faham. Boleh Yang ni follow kain lembut, next potongan kemas next terus live. ayu. Klik beg kuning Boleh sekarang. join lagi Next. kelas Nak saya. nampak elegan sekali sarung, tapi banyak Ada tak baju tak pertanyaan? selesa. Saya Panas saya keras nak buat rimas, end perempuan live mesti sekejap faham. lagi. Yang ni kain lembut, Boleh potongan kemas terus ayu. Klik beg kuning sekarang. tanya tak Nak apa-apa nampak elegan sekali soalan. sarung, So tapi that banyak saya baju boleh tak jawab selesa. lah. Panas keras buat rimas, perempuan mesti. Nak Kira nampak elegan sekali sarung, video tapi ni banyak baju tak selesa. Panas keras menjadilah buat rimas, skrip perempuan mesti yang faham. Yang ni kain kita lembut, letak potongan tadi, kemas dia terus baca, ayu. Klik beg dia kuning cakap sekarang. penuh lah. Nak Cuma nampak laju elegan sekali sikit lah. sarung, tapi banyak baju Sebab tak saya buang selesa. koma Panas tadi, keras buat rimas, dia perempuan cakap mesti pun macam faham. Yang ni kita kain api lembut, laju. potongan kemas terus ayu. Klik beg kuning sekarang. Elegan sekali So sarung, kalau tapi yang banyak berminat baju tak tadi selesa. boleh Panas keras pergi buat rimas, dekat perempuan mesti faham. saya punya ni lah, saya punya bio profile tu. Pergi dekat profile saya ni, klik bio ni. Untuk register daftar tengah promo sekarang 37 saja. Tekan open landing page ni, dia akan terangkan lah kelebihan untuk join sebagai member untuk AI Circle ni, AI Academy. Dia dah hang dah. Scroll ke bawah. Yang ni 37 saja. Daftar sekarang sebelum kuota tamat. Ada tu dapat harga 70. Hari ni harga 37. Sekali bayar saja dapat, boleh tengok video tutorial berulang kali. Lepas tu ada group support, ada affiliate, nak join affiliate pun boleh. Lepas tu adalah yang free tu 100 prompt viral tu. Klik sekarang. Okey, saya ingat saya nak end live dulu. Saya doakan rakan-rakan semua sihat walafiat dan dipermudahkan urusan hari ini. So okey, next mungkin malam atau besok pagi saya akan buat live lagi. Jangan lupa follow dan join live saya lah. Okey ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih.